Lebih 4.1 juta penduduk yang ada kat Johor ni, dan majoritinya suka makanan murah. Ni kita orang jumpa buffet Ramadan murah 2025. Apa yang paling best kat sini? Apa yang best? Kambing bang. Apa yang paling sedap? Kambing dia. Apa yang paling best kat sini? Kambing lah. Walaupun harga dia murah, diorang ada kambing bakar, udang bakar, daging bakar, ayam bakar, ada ketam. Yang ni tom yum seafood. Sebelah sini ada nasi berani, ayam masak merah, siap dengan dalca, pencuk. Yang ni nasi lemak. Sini ada menu ringan-ringan. Kat sini pula ada aglio-olio, nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, mihun goreng, kuih tahu goreng, mi goreng. Sebelah sini ada macam-macam jenis kuih. Ada murtabak, ada roti john. Tapi yang paling specialnya ni, durian goreng. Ada aiskrim. Kat sini pula sos dan sambal. Ada lebih kurang 12 jenis. Okey, harga dia RM25 untuk kanak-kanak, RM50 untuk dewasa. Kalau nak lagi murah, kalau datang lepas pukul 9, RM20 untuk kanak-kanak, RM40 untuk dewasa. Ini nama kedai dia, Sarifah Kitchen.